Rasanya toprak lepas ni boleh lah buat Y suku lah. Kaki nak letak mana? Toprak tinggi 185 cm lah. Aku 186 cm tau. Oh, dia lagi rendah? Dia rendah 1 cm dah aku. Mana tahun depan toprak boleh lah main Pro M Cup. Tak suap dengan toprak lah. Pergi peramak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to another episode of Full Throttle Podcast Show Season 2. Setahun menyepi, pergi mana? Duduk dalam gua ke apa? Bukan. Relax, kita nak susun balik kita punya direction. Kita dah tidak lagi interview talent. Kita akan membahaskan highlights daripada MotoGP across 3 kategori, Moto3, Moto2 dan MotoGP. Yang paling best tahun ni ada co-host. Bukan saya sembang seorang, sembang dengan orang talent ke tak, ada co-host. Co-host ni ada technical knowledge sikit. Rider, boleh kata rider, ex-rider, dua-dua boleh lah. Rider ada pengalaman berlumba, meminati MotoGP, dan juga nak cari satu orang yang minat MotoGP ni yang neutral. Maksudnya dia tak bias mana-mana rider, dia tak bias mana-mana team, bias mana-mana motor, tidak. Kami berdua just wanna nak tengok satu show yang race yang best. Kita cerita pasal race saja. Nak cerita macam dulu tak ada dah. Sekarang cerita pasal race, Moto3, Moto2, MotoGP saja. Okay, welcome to the show. Sila perkenalkan diri anda. Cerita sikit background. Siapa ini nak kata ex-rider ke rider lah? Ex-rider lah. Ex-rider lah. Pension lah. Tak mau dia balik dah. Tak ada dia lah. Okay, the reason is Syafiq di-invite as a co-host kat sini sebab mesti ada explanation technical yang perlu rider sendiri explain, kerana dia dah melalui benda tu. Berapa tahun pengalaman lumba? Daripada 2013. Sekarang 2026. Last ada 2025. 13 tahun. 13 tahun pengalaman berlumba. Cukup masak lah, boleh cakap cukup masak lah. Daripada budak lepas sekolah, remaja, jadi bapak budak So pengalaman lumba pun boleh kata 13 tahun tu luas. So ada explanation technical yang rider sendiri boleh explain. Sebab biasalah dalam komen semua apalah tahu. Betul. Oh, ini tak boleh lah, itu tak boleh lah, dia ni betul, dia ni salah, apa semua. So masing-masing ada minat rider masing-masing. Kebanyakannya setengah orang ni dia akan backup rider dia. Ya, kebanyakan komen tu dia bukan komen pasal benda tu, dia komen atas dia minat dekat siapa. Betul. Sebab dia tertaksub dengan satu rider tu. Kalau kat sini kita bahaskan secara neutral. Kami tak bias tak bias mana-mana. Tak ada. Kita tak bias mana-mana team, rider, motor ke apa ke, tak ada. Kita tak bias mana-mana. Kita sembang secara ilmiah terus apa benda yang berlaku. Tapi kalau sebut pasal MotoGP, budak sekarang yang kena Rossi, Marquez, itu je lah. Rossi dah tak ada dah. Rossi dah tak ada dah. Tapi team dia je ada. Betul. Tak ada dah. Sebab orang luar ni bermaksud orang yang tak mengikuti MotoGP. Apa sikit, Rossi nombor berapa? Rossi sekarang bawa motor apa? Dia dah tak main lah bertahun dah. Betul. Dah lama dah tak ada. Legacy dia saja tinggal sekarang. Okay, untuk pengetahuan semua yang belum like, follow ke apa ke, sila berbuat demikian. Kita punya frekuensi kita upload kita punya episod adalah setiap kali selepas race, 2 atau 3 hari selepas race. Kalau race hari Ahad, Selasa atau Rabu biasanya insya-Allah dah on air. Kau boleh tengok kat sana. Kita boleh, kalau ada apa-apa penambahbaikan, idea ke apa, masuk kat komen, tulis. Kalau carut-carut semua tak payah kot dah. Kalau ada idea, share je kat komen, jangan risau. Dia ni rajin baca komen. Ada idea apa-apa, nak cerita pasal apa ke, pasal apa, nak tegur ke apa ke, silakan. Tak ada masalah. Okey. Kita buka tirai pertama. Siapa kita buka dengan pasal pelumba negara kita dulu lah. Ada 2 pelumba negara kita yang berlumba hari ini, hari Ahad di Buriram, perlumbaan pembukaan season 2026 MotoGP Asia Talent Cup dulunya. Sekarang dah panggil Moto4 Asia Cup. Okey. Pelumba negara kita Kabir Irfan, daripada hari Jumaat lagi dah nampak dia punya progress tu. Memang cepat lah, progress dia cepat lah. Daripada free practice pun dah nampak dah dekat depan. So ni antara pemata negara baru lah. Selain Hakim Dennis pemata negara budak sekarang punya cara training pun dah tak sama macam dulu kan. Apa beza dia?
Kau tengok budak sekarang training daripada 3-4 tahun pun diorang punya 3-4 tahun? 3-4 tahun pun dah start 3-4 tahun, 3-4 tahun dulu hamil apa? 3-4 tahun ni motor tak bawa Main longkang lah. main basikal lagi dengan kawan. Tanggal budu lah. Kau tengok budak sekarang punya training pun ngeri lah. Tengok pun ngeri. Dah 4-5 tahun pun dah boleh sliding gila-gila kan. Diorang punya control motor tu advance lah. Salah satunya daripada platform ZK lah, Zafami kan. Dia yang didik budak-budak ni, so Dia tangkap awal lah talent awal, ni. betul. Pendarahan pun banyak lah. So Moto4 Kabil qualify tak silap P2 Ya, betul. pada Sabtu, dan pada hari Ahad main race pun P2. P2. Okey lah, betul lah. First race Betul. kasih can lah, kasih panas dulu kan. Awal lagi, baca game dulu orang kata. Awal lagi, betul. Race banyak lagi. Alhamdulillah, tahniah juga kepada KB kerana menghadiahkan P2 untuk rakyat Malaysia. Untuk Bukan senang lah, Moto4, bukan senang lah. Itu bukan senang. betul, bukan senang. P2 tu bukan senang oh. Kadang ada je baca komen tengok, alah habis-habis Malaysia P2, susah betul nak dapat P1 kan. Diorang ingat senang nak dapat P2. Panggil dia bawa lah. Aku orang baca komen yang hentam ada negara, aku pula yang pandai tau. Bukan aku yang race kan. Tak patut cakap tu. Tapi P2 tu korang dah kena patut ucap tahniah lah. Bukan senang nak pergi P2 tu. Nak duduk ke dalam grid race Moto4 tu pun bukan senang tau. Betul, satu Asia nak kumpulkan satu Asia Yang terbaik Asia. Satu Asia Satu je. betul. Dah tu dah terpilih satu Asia tu, mampu pula P2. Memang Okey lah. tiket lah. Ya, nak tara mana lagi kan. Pelan-pelan lah. Umur berapa? Kalau bandingkan korang umur berapa, dia umur berapa? 14-15 juga. lebih kurang belasan lah. 14-15 dia dah boleh duduk Asia level P2. Kita buat apalah 14 tahun. Sepak bola pun tak kena lah. Bawa motor pun tak betul lagi. Lebih kurang macam tu lah. So kita kena support lah, bagi positive vibe lah kepada budak, boleh kata budak-budak lah. Ya, Budak-budak yang budak-budak ZK lah. Budak-budak ZK yang tengah meningkat naik, kita kena bagi support. Jangan kecam lah, jangan taruh tu, jangan taruh ni. Kadang daripada kecaman ni juga ganggu emosi diorang. Ya, betul. Ya, Sebab betul. zaman sekarang zaman social media budak ni walaupun belasan tahun diorang dah ada handphone, dah ada Betul, social media. betul. Tak boleh lari pada benda tu. Kadang terbaca komen, memanglah tak nak baca tapi mesti akan terbaca juga. Komen-komen negatif ni korang memang komen-komen negatif ni bahaya sebenarnya, menjatuhkan rider lah. Okey, beralih ke Moto3. Moto3 pun ada rider kita juga, Hakim Danish. First season Indonesia daripada Terengganu juga lah. Terengganu. Nama Kami Kapil pun Terengganu. Nanti kita sembang khas kenapa Terengganu keluar kan. Okey, itu kemudian. Okey, Hakim Danish Moto3, dulu nama dia MT Helmet MSI. Sekarang sudah tukar Aeon Credit MSI. Aeon Credit. Kredit lah, naik lelaki ni. Kena bayar. Okey, Hakim Danish pada Friday struggle, tengok. Ya. Sabtu pun struggle, pergi ke Q1 dulu. Alhamdulillah tembus Q2 dengan top kan. Top Q1 top 1 lah dia pergi Q2. Okey, lepas dekat Q2 tak payah nak pergi dah, maksudnya dah on the limit dah, nampak. Dah on the limit. Lagipun rookie lah kan. Dia lagipun rookie, baru lagi first season. Itu dekat Sepang punya cerita, jangan cerita lah, tu last year. Itu apa, wildcard. Itu orang kata wildcard tu macam mana nak cakap, dia ibarat macam salah pengenalan lah. Kat wildcard no pressure. Betul. Kita tak deliver result pun, menang ke tak menang ke tak apa, just nak tunjuk dekat, sebenarnya dia wildcard itu lagi macam crowd pula punya agent. Masa tu kan MotoGP Sepang tiket. Ya, so kita kena bagi satu wildcard, baru ada crowd pula lah kat situ. Masa dekat Sepang motor rosak kan. Motor rosak kat turn 1. Lepas tu yang ni season yang baru ni okey lah, first race. Starting P15 First pun dah ada dekat Q2 tu pun dah bonus dah. Betul. Belakang ni ramai lagi yang orang lama-lama. Orang lama-lama lagi. Dekat belakang tu ada kat yang champion CV pun ada. Betul. Dia start P15, habis race P18. Okey lah. Tapi nak cuit sikit lah. Apa tu? Rookie Indonesia, Veda Ega. Bagi pandangan sikit. Tu tak tahu nak cakap macam mana. Tiba-tiba pula kali ni orang panggil apa? Konoha boleh cakap? Konoha. Itu pula Konoha kali ni. Veda Ega tiba-tiba macam yang tadi dia fight dekat top 5 depan tu. Tu semua dah lama lah. Betul. Siapa tadi Kape, Almansa, Kape nama Max dia. Kiles.
Memang kapit kot. Betul tiba-tiba ada Veda Ega. Budak baru. Dah baru. Dulu bawa KTM. Betul. Sekarang bawa Honda. Cepat lah dia tangkap. Ya. Nak daripada ubah motor KTM ke Honda tu bukan senang tau. Nak biasakan diri dengan motor. Tengok rider Tapi bagi dia tahu. boleh catch up cepat. Tu antara advantage juga lah. Nampak. Bagus lah. Antara yang rider yang meningkat naik yang bagus, Veda Ega juga serantau lah, kita serumput. Tak usah duk gaduh. Tapi aku yakin je so. Akhirnya ni mesti sampai. Akhirnya mesti sampai lah. Veda Ega tak boleh lama je. Akhirnya ni mesti sampai kan. Ini dah jadi bayi ni. Kita kena sokong Malaysia kita. Lah. Dia punya finishing tadi pun tengok, kalau ada yang tengok race kan, menang apa orang panggil kalau masa kampung, Photo finish. orang panggil masa kampung apa? Satu tayar, setengah tayar, side by side. Side by side. Betul-betul side by side. Rapat lah. Okay, Moto3 memang biasalah, Moto3 semua main rapat-rapatnya. Tapi dekat track yang stop and go dengan ada part stop and go. Betul. Ada Ada part rolling fast straight. rolling. Okay, bila track yang banyak straight ni biasalah dia takkan boleh rapat. Dia mesti ada gap-gapnya. So kalau track macam ni memang dah expect after 5 or 10 lap dah start ada group yang laju, ada group yang ikut belakang apa semua kan. So okey lah, entertaining jugalah Moto3 ni punya race. Ada apa-apa nak tambah pasal Moto3 punya race? Tak ada sangat lah. Sebab Moto3 pun kurang dah tengok sekarang. Moto3 aku orang tengok. Tapi one thing lah yang aku rasa, Tapi yang bestnya Moto3 ni sebab tu lah dia Rapat-rapat. Dia macam kalau kita rider kat Prit ni, kita tengok dia rasa macam underbone nak menyerah. Feeling dia. Underbone lagi aku kan. kalau lepas tengok Moto3, aku akan start motor kat percaya aku. Kadang-kadang nak pergi ke bengkel pun aku bantai. So feeling ni macam Moto3. Walaupun motor Y15 tapi feeling ni macam Moto3 tau. Bunyi dia seakan-akan kita kan. Single cylinder kan. Single cylinder. Itulah Moto3. Setengah orang ada je yang tak minat GP dengan Moto2, dia nak tengok Moto3 je. Ada juga sebab dia suka tengok rapat-rapat fighting. Sebenarnya fighting rapat-rapat ni yang buat entertainment ni. Bila tengok race ni, kalau race bila gap jauh-jauh je jadi bosan tau. Betul. Jadi mengantuk. Betul. Tapi lah Moto3 ni pada aku selalu dijadikan satu platform di mana diabaikan. Padahal dia best. Padahal tim dia banyak. Itu kan antara MotoGP, Moto2, Moto3. Moto3 ni sebenarnya fight dia lagi kau daripada lain-lain kategori. Sebab dia macam fight pure skill tu. Betul. Dia tak ada bukanlah tak ada electronic assist. Elektronik dia cuma fight skill lebih. Dia nak tengok macam mana handle, macam mana apa. Tapi itulah Moto3 macam dia anak tiri kan. Sorry Dona Sport kalau faham bahasa Melayu kan. Kembalikan warm up Moto3. Warm up Moto3 tak ada babe. Tu bahaya. Main kalau rider tanya rider hang datang pagi, hang tak ada warm up, tiba-tiba tengah hari show race, mood masuk tak? Memang tak masuk lah. Salah satunya macam boleh sebut Pro M Cup. Tibai Pro M Cup punya race hari Ahad, mana ada warm up. Datang pagi pukul 11 tu hit race start tu gila, kepala tengah tak masuk mood lagi. Tak masuk mood lagi. Dia at least free practice 10 minit betul. jadi 10 minit kan. Sebab macam tahun lepas, patah balik tahun lepas yang ada insiden dekat Sepang tu, benda tu boleh di-avoid kalau ada warm up pagi. Betul. Ya betul. Sebab last dia orang bawa motor tu ialah semalam qualify. So lepas qualify, dia orang ada adjust, ada tune sikit. Betul. So nak try bila? Warm up tak ada. So sighting lap je. Dia jadi macam judi lah. Sighting lap je nak try ni motor. Satu lap mana cukup nak baca semua. So confident rider pun akan jadi kacau juga sebenarnya. Mood tak masuk. Kalau rider faham mood dia takkan masuk punya. Tiba-tiba macam ni lah, bangun-bangun pagi gerak-gerak, kau pergi lari. Mana boleh relax dulu bagi mood masuk dulu baru boleh. Daripada pandangan kita orang orang lain tak tahulah apa orang rasa kan. Mungkin ada yang jenis bangun pagi celik motor ke race, tak tahulah pula kan. Itu lain macam. Dia tidur atas motor. Okay, itu Moto3. That's it for Moto3. Kita move on lah Moto3 dah banyak mengapui Moto3. Kita pergi ke Moto2. Moto2 ni dia pada aku dia satu league yang sangat susah. Betul. Electronic assist pun kurang. Motor power 750 kan cc dia. 765 Triumph engine semua sama. Macam ni ada Moto3 ada Honda KTM, CF motor sekarang. Moto2 semua engine yang sama, Triumph 765. Cuma chassis Bosco Scuro, Kalex dengan siapa lagi dua je forward baru. Okey, so ada 3 chassis. Dia punya
variable tu tak banyak, tak boleh banyak usik lah nak cakap, banyak usik. Enjin orang dah bagi, chassis pun orang dah bagi, boleh usik apa je, sikit-sikit. Betul-betul atas rider je. Tu lagi satu step up daripada Moto2 Moto3 sorry, 250cc single cylinder, bukan dua silinder, single cylinder. Terus lompat 765. Bukan senang lah Jauh tu kan. Jauh. Sebab tu sometimes kita tengok dalam Moto3 punya champion, even champion, ambil contoh lah Dennis Foggia, champion Jaume Masia pun sama. Champion dekat Moto3 masuk Moto2 hilang, tenggelam. Betul. Tak boleh nak buat. Ayumu Sasaki tak boleh buat. Tak semua champion Moto3 masuk Moto2 boleh perform, sebab dia step up CC tu yang sangat besar. Memerlukan masa lah. Lama juga kadang dia nak ambil masa, kadang setahun 2 tahun baru boleh duduk kelompok depan. Dalam hal ni pula masa dia orang memang tak boleh baginya. Setahun tak perform, hilang. betul. Dari segi rider nak faham benda tu memang susah, betul tak? Betul. Ambil masa lah. Ini kan motor 250 ke 760 kan? 765. Beza banyak. Kita daripada Pro M ke 150 pun dah pening kepala. Pada sisi sama. Sisi sama. 150. Laju sikit beza dalam 5-6 horsepower je. Itu pun dah susah nak jaga, nak catch up kan. Ini kan beratus cc beza lah. Itu antara explanation daripada rider sendiri, nampak. Daripada beza 5-6 horsepower pun dah rasa beza. Beza betul. Lagi kan beratus-ratus cc naik. Sebab ada orang tiba biasa, netizen tiba alah motor sama je, tank depan juga, handle 2 juga. Cakap boleh lah. Bawa dulu baru tahu. Tak sama, reflect je lain. Betul, susah. Kalau main motor ni senang, semua orang dah jadi Valentino Rossi. Betul. Betul banyak orang cakap apa susah, pulih je kan. Setengah orang kata komen pulih je, motor sama laju pun masak komplain rider lah kan. Bukan senang tau. Race ni bukan senang lah. Kalau senang tu macam cakap dia, semua orang jadi Valentino Rossi ya. Betul. Betul belum lagi cerita bab-bab kecil-kecil macam tayar. Betul, nak jaga brake, tayar, brake system pun dah tak sama lah Moto3 dengan Moto2. Macam dia cakap tadi, beza. Macam Syafiq cakap tadi, enjin yang sama, beza 5-6 horsepower pun dah rasa beza. Lagi kan daripada satu silinder naik 3 silinder. Ya, betul. Daripada enjin inline pergi V. Daripada disc steel pergi carbon. Semua tu ada beza. Macam tayar sendiri pun. Okey lah, Moto2, Moto3 pakai Dunlop. Naik GP pakai Michelin. Tayar sama je, Afsab dah tak boleh bawa. Betul tak? Betul tak? Komen sikit pasal tayar ni macam kalau korang pernah pakai lah untuk motor cup kat luar, contoh IRC lah kita pakai. IRC kan, untuk yang murah sikit lah. Bawa IRC training memang rasa dah laju lah. Bila kau pergi tayar yang orang kata lagi bagus, orang mesti cakap kenapa bila bawa tayar lagi bagus tak laju. Daripada tayar tu, kau nak tukar tayar ni pun ambil masa lama tau nak biasakan. Mungkin tayar ni lean angle boleh turun 50 degree. Betul. Kat tayar mahal ni boleh turun kata 55. Mungkin lah orang cakap patutnya lagi confident lah sebelum ni bawa tayar licin, tiba bawa tayar grip. Memang kalau ikutkan fikiran logik dia macam tu, patutnya lagi senang lah kan. Tapi tak sama. Memang tayar tu lagi bagus tapi skill belum sampai. So nak pakai tayar bagus tu pula semaksimum dia. Kena faham dulu. Faham tayar tu maksimum dekat mana kan. Tengok rider cerita, dia kena cari limit tu maksimum. Angin tayar pun memang peranan. Angin tayar lagi. Tapi 1-2 PSI pun kacau juga riding. Maksudnya every small changes tu ada dia punya efek dia, betul tak? Ada. Okey. Benda simple. Contoh brake lah, lever brake. Selalu pakai lever brake, selalu tarik banyak ni. Dia datang motor ni, lever brake ke dalam sikit contoh. Itu pun dah kacau. Dah lain lah. Lain lah. Semua benda lah memang kacau lah orang kata. Kacau mari orang kata. Kacau mari. Dah jauh menyimpang ni cerita pasal Moto2 ni. Okey, Moto2 race tadi red flag 2 kali. Ini pun satu hal lah. France babe. Dia mula dah red flag, lepas tu dah cut pergi 11 lap. Dah shock, dah restart, red flag lagi. Dah jadi sprint race. Terus jadi sprint race 7 lap. Bila sprint race dia menang dekat pengalaman lah. Betul. Walaupun Izan Guevara lead race tu sepanjang 5 lap je, tapi pengalaman berada pada Manuel Gonzalez. Manuel Gonzalez ada pengalaman. Dia tahu nak attack bila. So dia attack on the second last lap. Lepas tu dia defend dengan cantiknya. Menang, job done. Yelah. Pengalaman Izan Guevara dia kata budak lagi lah. Dia tahun ni baru step up pun. Tahun-tahun lepas dia
tenggelam timbul. Kejap ada, kejap tak Kejap ada, kejap tak ada. Tahun ni baru nak menjadi lah. Tahun ni baru nak jadi, mungkin menjadi title contender lah. Kita harapkan ada lah yang fight dengan Manuel Gonzalez ni. Tidak macam Moto2 ni, dia punya contender ni berubah-ubah. Berubah-ubah, kejap orang ni, kejap orang ni, kejap orang ni. Sebab benda yang sama, just siapa konsisten saja. Betul? Siapa konsisten, dia punya. Macam tahun lepas pun Manuel Gonzalez dah nak dapat champion lah. Apa dia dah bagi dia testing kan? Betul. Last goyang-goyang. Diogo Moreira mari menang. Dapat champ Moto2. Banyak diorang pun race 1 tahun 22 race, tak silap betul? Betul. Tahun ni 22 race. Sampai ke Brazil baru pergi. Boleh cakapkan sebulan 2 kali tu. Betul. Tak senang juga kerja sebagai rider ni. Tapi tak ada apa sangat nak diperkatakan dengan Moto2 race pada kali ni. It's a very boring race. boring sprint race lah. Boring sprint race, tak ada apa, fight pun tak ada sangat. Malaysia pun tak ramai sangat yang layan Moto3, Moto2. Banyaknya betul-betul fokus Moto3 ni sejak ada orang kita je. Moto3 pun sebab ada orang kita. Sejak ada orang kita je. Kalau tak ada orang kita pun orang tak tengok pun. Moto2 pun dulu top ni zaman masa Hafiz Syahrin ada kat sana. Kasma Daniel ada kat sana. Masa tu top lah Moto2. Pada kategori tu orang tak sebut pun sebelum ni. Tiba-tiba macam tahun ni Moto2 dah jadi senyap balik lah. Hanya peminat yang betul-betul tahu sahaja yang akan tengok Moto2 ni. Yang akan follow lah betul-betul ni. Okay, shift terus kita pergi MotoGP. Kat sini yang kita nak tengok ni. Kat sini yang kita nak bahas banyak benda ni. Aduh, aku dah pakai Aprilia ni. Kata aku lalang pula. Okay, kita start dengan sprint race dulu. Tak lah, kita patah balik sikit daripada Free practice dulu. patah balik lagi. Test. Yes, kita start dekat winter test dekat Sepang. Winter test MotoGP. Okay, shakedown dekat Sepang. Paling ramai orang tunggu pada waktu tu, Toprak arrive dekat Yamaha. Sebab masa tu dekat Valencia kononnya motor satu je. Kalau jatuh apa macam, motor tak ada, rugi testing 3 hari. Sampai dekat sini, masa shakedown ada Dovi, ada Augusto dan turun dengan V4 nya dengan Toprak sekali. Quartararo pun ada juga, Alex Rins pun ada juga, Jack pun ada kan. Okey. Semua orang mengharapkan pada waktu itu Toprak perform. Tinggi lah. Expectation tu tinggi. Toprak tu terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Sebab kita tahu Toprak ni cara bawa dia dekat SBK gila. Kan? Okay. Tapi benda ni sebenarnya dah jadi lama dulu lah. Champion SBK macam mana pun kalau pergi MotoGP tak pernah ada yang menjadi betul-betul. Kena mula balik. Macam budak bodoh balik lah. Betul. Dia barat macam daripada MotoGP naik MotoGP sebenarnya. Walaupun dekat SBK tu orang nampak, dia ni gila ni. Power lah apa. Aku sendiri pun expect lah. Cakap, Toprak MotoGP ni gila ni. Kan? Tapi itulah yang terjadi. Tapi yang dia tak boleh nak perform tu disebabkan oleh salah satu sebab jentera lah. Machinery lah. Mesin ni pun antara yang the worst lah dekat grid. Okay, regardless dia punya mesin, kalau rasa dia talent dia macam mana? Kalau ikut talent, nak kata lebih kurang macam rider lain. Sebab kalau tengok nak kata talent, sebab dia dengan Jack Miller, dengan Quartararo, dengan Alex Rins, motor yang sama lah, Yamaha kan. Dia orang grip pun rapat-rapat je. So sebenarnya talent dia pun dekat-dekat situ je. Dekat situ lah. Kalau tak tahulah, tapi kalau rasanya kalau Toprak dapat motor yang lebih kompetitif, mungkin boleh kot. Adalah orang kata nampak lah sikit kan. Sebab motor boleh nampak Quartararo lah. Quartararo kita kenal lah memang world champion Betul, tiba-tiba boleh duduk belakang. Sebelah-sebelah Toprak pula tu. Maknanya Toprak ni pun bukan cerai juga lah. Level-level sana juga level-level sana cuma machinery lah problem. Masalah motor lah. So expectation satu dunia dekat Toprak ni terlampau tinggi pada akulah sebenarnya. Sebab kena faham dia daripada World Superbike, motor yang lain, tayar yang lain. Sana pakai Pirelli, elektronik semua tak sama. Tayar pun tak sama, chassis lain. Nanti ada orang cakap motor juga, apa yang beza? BMW winglet bapak punya besar. Sekarang V4 Yamaha pun winglet juga, apa beza? Lain. Body position pun tak sama. Lain. Kalau tengok riding pun boleh nampak Toprak antara riding yang tak sama dengan MotoGP yang lain sekarang. Riding dia pun sendiri ada close statement, dia cakap dia masih perbetulkan riding style dia. Tak sama lah SBK dengan MotoGP punya riding style. Tapi lah kita fikir logik sikit lah bukan logik lah, maksudnya kenapa kita tahu tahun depan semua kena reset pakai 850cc. Okay, kenapa Yamaha nak keluar duit banyak spend dekat test rider before test rider Dovi, pakai Augusto Fernandez,
bangunkan V4 yang totally new Betul. Hanya untuk setahun. hanya untuk setahun. Itu lah. Kenapa Jadi tanda tanya juga lah. Sebab cerita Yamaha nak buat V4 ni daripada zaman Rossi dulu, lepas Rossi dengan Lorenzo, yang last Yamaha yang menyengat lah selain Quartararo lah. Ya. Yang menyengat. So masa tu orang dah cakap dah, buatlah V4. Tapi dekat nak 7-8 tahun baru V4 ni datang. Yang lagi peliknya, nak pakai setahun dia. Ya. Apa sebab ah? Saya tak tahu lagi. Aku tak tahu apa sebab lagi. Itu satu benda yang agak pelik sebab data tak ada. Macam dia orang turun ini. Data tak ada race. Memang nampak lah memang nampak Tak ada sangat. result lah. Diorang hari ni memang tak ada result. Tak ada result. Daripada shakedown sampai ke winter test, bawa pergi Buriram test, Yamaha still tak perform. Tidak perform. Betul tak? Betul. Yamaha still tak perform. Daripada test pun kita nampak lah, Yamaha semua dekat belakang-belakang. Betul. Struggle lah. Rider-rider pun struggle. Yang performnya masa yang dekat Sepang, dekat KL launching tu. Itu yang 2 ekor badut lah. Ayo. Dekat KL launching tu lah, Yamaha paling perform lah kat situ. Diorang buat stand lah. Yang tu paling perform. Macam hari ni tengok dia pacak tuk-tuk tu. Tu lah. Yamaha punya rider memang stand memang kuat lah. Dua orang tu lah. Apa ni, Jack yang gila campur dengan Toprak yang gila. Jadi tuk-tuk pun dia pacak. Diorang jadi macam entertainment lah dalam GP ni. At least adalah Yamaha menang tadi. Yeah. Tuk-tuk punya race. Betul. Itu je lah the only kategori yang Yamaha boleh menang. Lain tak boleh menang lah. Sorry lah kan. Honda pula macam mana? Daripada awal lagi, shakedown lagi. Daripada shakedown, Honda tak ada nampak teruk sangat. Macam race hari ni pun Honda ada juga. Ada. John Mir. John May ada. John Mir je lah. Yang lain belum lagi lah. Yang lain tak tahulah, mungkin dia nak tirikan ke apa kan. Tapi nampak struggle juga lah Nampak Honda. struggle. Tapi ada improvement lah. betul. Ada Honda. improvement. Nampak lah. Yamaha je yang sedih lah orang kata. Duduk dalam gua lah. Oh tahu. Masa tu baru tahu beza dia. Tahu beza. MotoGP ni dah lah, dia even kita bukaan tangan tarik itu pun dah beza saat dah. Sebab saat dia bukan macam 1 minit 28. Bukan. 1 minit 28 point berapa 3 titik perpuluhan. Antara kalau grid MotoGP nombor 1 sampai 20 tu dalam second yang sama. Ya. Perpuluhan belakang. Ya. Maksudnya semuanya memang ada kat situ. Semuanya laju, cuma the millisecond tu yang membezakan. Yang tak nampak orang kata. Kalau tengok dalam skrin semua lebih kurang lah. Kat sini dia break, kat sini dia pulas kan. Dalam kamera memang tak nampak benda tu. Tapi kalau dalam data, bila buka data semua boleh nampak benda tu. Okay, move on pergi 3 KTM Aprilia dengan Ducati. Daripada shakedown dia orang tak ada shakedown, dia orang terus winter test Sepang, winter test Buriram test, lepas tu terus pergi first race kan. So 3 brand ni nampak macam okey lah. Dia orang memang dah dia memang dah ada kat sana kan. So tapi tak adalah nampak sangat until the last day test of Buriram nampak Bezeki. Pasal tak? Betul. Okay, aku sebenarnya daripada the Buriram test tu aku dah nampak Bezeki and Aprilia secara keseluruhannya motor dia sangat stable. Betul. Paling stable lah dalam grid sekarang ni. Paling stable. Sebab nak tengok Buriram, nak adjust senang je. Tengok dekat hard braking, tengok dekat keluar corner. Betul. Hard braking dia macam last turn dengan turn 3 tu nampak sangat dia entry tu motor dia tak ada goyang, motor dia tak ada slide ke tepi. Contoh dekat turn 3 kiri kan, yang high speed tu kan. Itu turn 3 Buriram. Kanan. Kanan turn 4 lah. U-turn, turn 4 U-turn. high speed tu. U-turn. Aku dah tengok baru ni diorang buat comparison Marquez dengan Bezeki punya line betul. Bezeki masuk diam tau, dia boleh tarik lagi. Dia boleh tak boleh. Dia boleh ambil line dalam lagi. Tight line boleh ambil dalam keadaan lekat, diam. Marquez dia dah jadi wide sikit pun motor ada lagi goyang. Bila dah wide dia on lambat betul. Betul. Bila dah ambil tight line boleh on awal. So advantage kat Aprilia sebenarnya dia fokuskan suspension lah. Dalam hal ni boleh kata Aprilia step up. Betul. Aku memang nampak sangat Aprilia step up dari segi aero. Betul. Dari segi rider punya hal lah. Dia buat lah dia punya training sendiri. Motor tu sendiri dari segi aero banyak improve lah. Front end nampak sangat front end nampak selesa lah. Dia orang bawa motor Aprilia tu nampak selesa sangat. Nampak rider tu senang buat kerja. Okay, tolak tepi lah tu apa Bezeki jatuh sprint race. Okay, sekarang kita masuk sprint race daripada Sepang test tadi kita masuk sprint race. Sprint race everybody predict Bezeki menang mudah sebab dalam
Dalam time pun dia buat timing pun jauh tinggal orang. Betul. Siap buat lap record lagi, lap record yang baru. Sedangkan last year punya lap record Marquez buat tu start sampai habis dia lari terus kan. Jatuh. Itu. Okay, selaku rider hang tengok dia punya jatuh tu apa hal? Apa sebab? Dia punya jatuh tu turn kanan, turn berapa lah? Turn kanan belah dalam. Dia tak adalah laju sangat turn tu, dalam 100 lebih, gear 3, gear 2 macam tu. Aku tak pasti sebab apa situ. Tapi nampak gaya macam low side lah. Dia low side. Low side. Tapi tak tahu dia pun ada keluar statement lah. Dia ada keluar tapi peramatan aku lah, aku tengok dia just carry corner speed tu terlebih sikit. Lebih pada biasa. Sebab dia mungkin nak lari dia cepat. Nak lari cepat. Lari cepat. Dia tercarry corner speed tu terlebih sikit sebab sprint dia segini kita kena faham tayar tu dia tak perlu jaga sangat. Dia macam get go je. Turun je lampu hijau bantai kan. Sebab dia short je. Sebab dia fikir nak lari cepat, mungkin ada sedikit gelojoh kat sana. So jadi first race pula tu dia ada mistake dia kat situ dan jatuh. Okey. Kadang-kadang over confident ni pun tak boleh lah. Betul. So bila dah jatuh dia bagi P2 tu free dekat Marquez. Betul. Masa tu nombor 3 Acosta dapat jadi nombor 2. Okey. Berlakulah fight yang ramai tunggu sebelum ni. Paling hangat lah. Alien versus alien sebab dia orang cakap alien lama lawan alien baru. Sebab every 10 year kan ada alien baru. Dulu 10 years 30 years ago Rossi. Lepas tu 10 years after tu Marquez. Ada alien baru Acosta. Okey. So alien tua lawan alien muda lah orang cakap kan. Okey. Ramai orang tunggu. Okey, finally kita dapat tengok dekat Buriram first race 2026 ni. Alien tua lawan alien muda. Dapat tengok fight lepas Acosta potong, dia potong, lepas Acosta benda ni potong. dah jadi sebenarnya 10 tahun lepas. Macam mana Marquez fight dengan Rossi ya. Jadi balik. Cumanya sekarang ni different. Dulu tak adalah kepak apa semua. Teknologi tak secanggih dulu lah. So dalam modern era ni kita dapat tengok semalam dalam sprint race. Tapi semalam punya race memang betul-betul orang kata apa, shock dia. Shock tak ada diam tengok. Macam kita bergemang bulu roma. Macam tak nak asal sprint race ni sikit sangat lap dia tambah sikit lagi tak tengok lagi kan. Motong banyak kali tu. Tapi dalam masa yang sama bab yang penalti tu kejap tak tepi dulu. Nombor 3 Raul Fernandez. Kalau perasan ujung-ujung Raul Fernandez pun dah nak kena dengan Agura dah sampai. Betul. Agura nak sampai kan. Nampak kat situ memanglah Aprilia bagus. Sebab 1 KTM, 2 lepas tu 3 Raul Aprilia, 4 Aprilia juga Agura. Bezeki jatuh tak tepi. Maksudnya Aprilia ada kat sana. Main race belum cerita lagi kita baru cerita sprint. Aprilia ada dekat sana. Okey. Motor yang sama Raul dengan Agura. Tapi kenapa Agura ujung-ujung dia datang sama macam main race tadi? Aku rasa lah dia satu orang rider yang smart dan smooth. Sebab dia boleh aku rasa bagi aku dari segi apa, dari pandangan rider lah. Dia Agura ni bahasa Melayu kata lambat panas. Lambat sangat tu. Dan nak habis pun datang. Macam dalam Cup Prix pun ada juga rider yang dia laju. Tapi lama-lama ujung-ujung sampai. Dia lambat panas tau. Rugi lah. Sebenarnya lambat benda tu, lambat panas ni rugi semua, memang rugi lah. Tak cukup sprint dia kejap lah. Betul. Tapi dia dah lambat sampai pun sebab ramai orang tahan di belakang kan. Satu hal juga kan. Strategi lah. Awal-awal dia penting sebenarnya sprint race ni first corner. Hold shot itu penting lah. Itu yang bila first corner semua tangan jadi kepau je. Semua nak jadi, orang kata kalau dalam tak nak kalah. Tak nak buka gap lah. Semua jadi something lah first corner tu. Itu pasal kasar orang kata. Itu yang Alex dengan Dija gaduh. Lawan touching, tolak tepi. Sampai terkeluar. Lala dua tak dapat apa. Okey. Maneuver second last lap antara Acosta. Sebelum tu dah fight dah. Aku potong potong aku potong potong aku. Different machinery. Satu KTM, satu Ducati. Satu muda. Dua-dua alien. Beza dekat 10 tahun enggak umur dia. Dua-dua alien Masa the second last lap, last turn tu,
Semua orang tahu lah kot apa yang jadi kan. Kalau tak payah nak repeat lah kan. Okay, semua orang tahu what happen. Apa pandangan maneuver tu? Is it over the limit? Is it kelam kabut? Is it reckless ke, tak patut buat ke? Apa pandangan rider? Maneuver tu macam mana? Apa cerita sebenar maneuver tu? Bahaya ke apa ke? Pada pandangan aku lah, bagi pandangan rider kan, tapi tak tahu lah law sekarang kan. Tapi kalau bagi aku, kalau tengah race, kalau orang potong itu bagi aku normal lah, touching sikit. Steam lah race tau. Okay. Aku pun suka sebenarnya. Kalau aku race pun aku tak suka benang yang tinggal jauh-jauh. Dia sonok bila kita race, fighting sampai habis. Balik tu kalau kita tengok bila race kita pun kan, puas hati lah, fight lah. Berbanding kita menang jauh-jauh, lain lah feel dia. Kemenangan tu pun rasa tak sama macam fighting. Tambah pula alien lawan alien. Masing-masing nak buktikan siapa alien yang sebenar. Betul. So tindakan Marquez tu, kalau ikutkan tengok, Marquez sebenarnya dah ada dekat line dia dah. Okay. Dan Acosta pun, kepala alien tak nak kalah. Dulu tak nak kalah, masalahnya. Kalau ikut aku lah, patutnya Han dah nampak dah Marquez dah masuk sikit. Tayar depan dah lepas. Tapi sebabkan sifat fighter tu, dia pun tak nak bagi juga. Tak nak bagi gap. So sekarang law sekarang dah pelik sikit lah orang kata. Bahu dah lembut Gen Z punya law. Dah lembut lah. Lembut, touching sikit. Aduh, tapi dulu pergi lantak lah. Dulu lantak. Race dia macam biasa. Race macam biasa. Zaman Rossi dulu siap angkat jari mana. Betul. Sebab kan maksudnya Marquez dah potong Marquez tu. dah ada di line dia dah. Dan Marquez sebenarnya kalau tengok tayar depan pun dah depan sikit daripada Acosta. Dah dalam line lah. Patutnya Acosta yang kena angkat lah. Let Marquez through, main macam biasa. Tapi sifat alien Gen Z ni dia tak sama macam alien dulu ke Acosta pandai, dia tahu. Okay, betul. Dia kan baru, so dia tahu law baru. Dia force the issue. Dia paksa benda tu jadi supaya mungkin dia kata race direction akan bagi penalty dekat Marquez, so drop one position. Tapi dia keluar statement, dia cakap dia kalau boleh dia tak nak menang dalam keadaan Marquez bagi betul. Dia pun tak happy. Dia pun nak cover lah. Dia pun tak happy. Betul. Kalau kita race pun kita menang sebab nampak orang tu bagi kita tahu kan. Direction tu bagi. Betul. Last turn bagi nampak sangat. Lepas tu kalau pasal lepas dia habis race tu, dia pandang belakang. Dia buat macam ni. Asal kau tutup minyak macam tu kan. Direction pun bagi lambat dekat Marquez. Betul. Last 3 turn. Mana sempat. Masa aku tengok tu, aku rasakan macam Marquez mesti tak sedar. Sebab lagi 3 turn je. Lagi pun Acosta belakang dia betul kan. Lagi 3 turn sempat belah tengok dashboard. Tapi Marquez kan alien. Betul, dia boleh alien tengok. Dan super smart. Pada aku memang super smart. Kalau dia, aku pun tak expect dia baca benda tu. Aku expect dia akan habiskan race P1. Kalau dia habiskan race P1, penalty 3 second. Terus tak ada podium. Terus tak ada podium. Saya silap Agura jadi P3. Ya. Tu aku tengok bila last turn tu, sebelum masuk tu aku tengok pandai dia ni. Dia buat wide sikit, dia nampak Acosta masuk, dia terus. Kalau kita tu last lap, last corner tak sempat dah bagi mati lah. Bagi mati lah. Boleh tengok lagi. Boleh bagi cakap dia antara yang memang alien lah. Alien lah. Dia boleh tenang. Tapi dalam fikir orang kata Acosta tak happy. Dia kata dia tak suka nak beat Marquez. Kan buat macam ni, beat. Dia pun tak suka nak beat Marquez dalam keadaan macam tu. So dia kata let's see what we can do tomorrow, which is the main race. Okay, sekarang kita masuk kepada main race. Hari Ahad. Okay. Letih. Panas nak sembang pasal MotoGP Buriram ni 2026 ni memang lain macam lah. Bezeki kembali P1 sebab, starting. Sebab Spinelli tak ada lah jatuh. P1, P2 Marquez dan segala-gala macam korang check asli grid dia Okay. Race bermula macam biasa. Macam tahun lepas, Marquez on pole. Ya. Lari. Same thing happen dekat Bezeki tahun ni. Lari terus. Tak ada main-main ke apa ke. Okay. So fighting pun tak ada nak cerita sangat. Sebab tak ada fight pun. Bezeki tak ada cerita sangat. Tak ada cerita. Dia dah belajar daripada Sabtu punya kesilapan. So dia konsisten. Dia ride dengan cara dia. Dengan Aprilia yang sangat bagus. Dan dia belah terus, habis cerita dia. Kerana yang ada cerita grid kedua ke belakang. Okay. Marquez kita nampak masa dia nombor 2, dia cuba kejar Bezeki tu, tak boleh kejar, tak boleh pergi. Betul. Struggle lah nampak dia nak ikut, tak boleh ikut. Yang aku nampak GP26 ni karakter dia macam sedikit susah rider ni nak rider ni nak control. Kita boleh tengok dengan Marquez yang tak boleh nak follow Bezeki hari ni.
Tak cukup tak boleh follow, kena dengan Acosta lagi. Betul. Betul. Kena dengan Raul lagi. Tambah sway lagi, tayar pecah pula. Rim bengkok. Bertambah-tambah lah sway dia hari ni. Okey, tak apalah. Peko mana? Hilang. Peko hilang betul. Peko mana? Sayang betul. Siapa lagi GP26? Alex Marquez. Hilang. Tak ada. GP26 Dija. Tak ada juga. Tak ada. Michele Piro tak payahlah, itu test rider. Tapi Martin yang 2025 yang orang kata boleh 2025 dia hilang. Matilah senang cakap. Mati mati hidup lah. balik lah. Dia hidup balik, kita nampak dia dekat kelompok Dia top boleh buat. five. Sebab apa? Motor senang. Betul. So nampak kat situ Motor tu tolong dia banyak. Aprilia membantu lah banyak lah. Motor tu tolong dia banyak. Kita boleh nampak Marquez pula yang susah. Struggle. Kalau dulu 2025 siapa laju sekalipun Marquez mesti ada belakang lah. Betul. Mesti sampai. Mesti sampai ni. Mesti ada boleh follow. Ni siapa dia tak boleh follow tau. Tahun lepas sampai dia boleh tutup throttle bagi adik dia potong lah. Punyalah dia Punyanya menganjing. menganjing satu grade tu. Kan Peko kelas dia betul. Betul orang cakap tahun lepas ni bukan MotoGP lah, ni Marquez Cup. Ducati Cup lah apalah kan. Kali ni dia all in pun Tak boleh. Sebab nampak sangat Ducati pada tahun ni front end dia tak sebagus front end tahun lepas. Nampak Mungkin dia orang dah terlalu selesa dengan tahun lepas punya result. kurang improvise. Rasa macam dah paling hebat. Sampailah hari ni Peko keluar statement tadi kan, we are not fast anymore. We are not the fastest anymore. Tapi boleh nampak, tengok Peko punya entry bergoyang-goyang dengan slide. Peko pula antara satu rider yang manja lah boleh dikatakan. Motor Kenapa manja cerita? Dia, aku tengok style Peko ni, dia macam rider yang dia laju tapi dia nak motor tu ikut dia. Terus sebelum ni, waktu sebelum tak ada Marquez, dia memang dia pegang, orang kata dia mendominasi. Dia raja lah raja sana. dekat Ducati Apa dia kata Ducati kena ikut. So bila dah masuk Marquez, mungkin lah Ducati lebihkan Marquez ke, aku tak tahu macam mana. Start lah motor dia dah tak apa nak perform. Goyang sikit dia tak boleh bawa. Marquez pula memang suka motor yang liar. Hyper sikit. Macam Honda dulu. Betul. Yang karakter yang biar belakang menggelibas ke apa. So Tapi, boleh jadilah Ducati develop motor ikut DNA Marquez itu. Dan sebenarnya tak boleh bawa benda tu. Dan nampak sangat. Betul. Nampak sangat since last year until this year pun memang dia tak boleh nak bawa. Nampak dia masuk tak betul. Ada je yang tak kena. Ada je yang tak kena. Even Marquez sendiri pun ada nampak few corner yang dia tak boleh nak masuk. Macam dulu. Betul. Macam dulu dia masuk, biasalah dia kan menyengit-nyengit dia tengah kat Boleh dalam. jadi next race mungkin orang pakai motor tahun lepas ke, tak tahu macam mana lah. Boleh jadi juga benda ni. Tukar Mungkin akan parts test balik motor sebab dah jadi. Hari ni satu tamparan hebat lah. Ya, betul. Senang cakap dekat Ducati. Semua Ducati Tak ada kat top 5 first time tau. kalau lah tayar dia tak pecah lah kan, mungkin lah boleh dapat Mungkin lah. Raul. Mungkin sebab Raul tayar dah drop off dah time tu. Mungkin boleh dapat Raul. Okey lah. Sebabkan apa? Dia alien. Tapi betul. Ducati 6 rider. 6 rider. Takkan satu je perform. Itu pun sebab dia alien je dia boleh perform. Sebabkan dia alien dia boleh perform. Partner dia Betul. Dija dengan Morbidelli. Alex hari ni pun sway juga. Sway crash. Turn yang sama dengan abang dia jatuh. Jadi kat sini ceritanya Ducati macam statik ataupun jatuh sikit nampaknya lah. Aprilia yang step up. Betul. Satu lagi tadi baru aku dapat info apa ni, Aprilia ada satu teknologi baru di mana dia punya ride height device dia sangatlah bagus. Dia anti spin. Sebab tu dah memang nampak. Pasal anti spin ni dekat Buriram ni banyak rider problem waktu starting kalau pasal. Apa jadi Spin sebab panjang jalan. Yang paling panjang baru ni Quartararo 188 meter. Spin saja. Gabrau kalau Sikit kita lagi 201. jadi Kalau masuk sebentar 201 sampai habis spin tu. Gila, tayar dah besar tu kan. getah paling terbaik tu. Getah paling terbaik di dunia. Apa boleh spin Spin juga. Maksudnya Aprilia sekarang ni memang step up. Nampak sangat step up. Okay lah, rider mungkin lah waktu cuti ada upgrade skill sikit apa, tapi itu very minimum. Betul. Nampak sangat motor dia senang bawa.
Kita tak boleh nak cakap rider GP ni tak cukup bagus. Kalau tak cukup bagus tak duduk kat grid GP tu. Macam ni yang duduk kat grid GP semua adalah yang terbaik di dunia tau. Betul. Macam Martin yang cakap tadi, dia dah berapa tahun ghost hilang. Sakit lah. Apa kalau ikut lasi aku geram dengan Martin ni. Dia datang memang lah as a world champion. Orang pun expect tinggi. Dekat Aprilia. Tapi dia buat besar kepala lah. Nak pergi Honda lah. Aku dah sign setengah kaki dengan Honda lah. Nak pergi Yamaha lah. Banyak je kadang. Baru champion sekali. Bawa je lah Aprilia tu. Yang sign dengan Aprilia siapa? Hang sendiri sign kan. Lepas tu nak cakap nak pergi sana sini motor Aprilia tak belah. Pasal Aprilia pun fed up dengan dia. Pergi mati dekat kita orang develop Bezeki. Bezeki deliver pula. Ngam pula timing rezeki dia. Time tu Marquez jadi jatuh dekat Mandalika. Dah ada lagi 3 race kan masa tu. Tahun lepas tu semua tu Bezeki perform. So masa tu Massimo Rivola Aprilia punya principal cakap mati dekat Martin, kita ada Bezeki, kita jaga Bezeki. Itu yang nampak dia orang dah start put in, bagi Bezeki tu, bagi Bezeki ni Bezeki pun tak banyak cakap. Bagi je bagi. Sedangkan masa tu Martin duk tarik tali lah, kononnya ada dalam clause macam apa orang kata rumor-rumor dalam perjanjian kononnya kalau tak ni nak boleh keluar pergi Honda half season lah, apalah itulah inilah, demand orang kata. Pada aku injek lah. Injek pun siapa punya salah? Sendiri punya salah kan. Tapi waktu dia injet tu dia macam nak salahkan motor. So dia lagi pun dia nampak Aprilia tak belah. Nak pergi daripada Aprilia nak pergi tim yang lebih perform. Pada aku start ujung-ujung tu dah start Bezeki dah ada ke depan lah. Dan tu dia pun bisa pisang tu. Dia macam terlebih perasan diri superstar. Padahal mau satu world champ je. Lebih sangat lah. Macam Aprilia tu dia nak buat Aprilia tu macam merayu, tolonglah jangan pergi, tolonglah jangan pergi. Last Bezeki yang perform. Martin adalah tadi pun tak seperform yang kita kenal dia waktu duduk champion dulu lah. Tadi main race pun let's say lah tambah lagi 2 atau 3 lap kena dengan Agura tu. Kena. Lepas tu dia cakap dia tak cukup fit lah untuk race lah apa. Okey lah, kita bagilah dia lagi half season, tengok macam mana. Sebab dia kata dia carry the world champion punya quality. Pada aku Martin ni dia laju Martin ni bukanlah tak laju, dia laju lah dia. World champ kan. Tapi kepala kacau banyak. Cerita pasal kepala kacau ni dia dah pula dah. kita khas Pedro Acosta. Alien baru, alien muda. Daripada Moto3 dah nampak lah dia. Betul. Yang masa dia start dalam pit Qatar menang 1. Masa tu dah nampak alien lah. Okey, kita khusus pada Pedro Acosta. Kita dah mana tahu talent dia ada. Kat Moto2 pun, kat Moto3 kita tahu yang talent ada. Tapi last year dia macam mana cakap, dia macam hilang lah, macam tak fokus. Dia tak konsisten. Rasa sebab apa? Acosta? Tak, aku pun nak cakap, aku rasa mungkin baru lagi kot. Dia pun satu, dia ada, kalau pasal Acosta ni dia ada sifat arrogant tu. Betul. Walaupun dia muda bagus, tapi dia ada sifat macam dia tak nak macam dipandang rendah. Dia nak melonjak juga, sama naik dengan yang lain. Betul, ada nampak juga. Dia jenis keras kepala lah orang kata. Tapi bagus juga sebenarnya ada sifat keras kepala ni. Dalam race memang nak rider yang ada keras kepala sikit pun. Barulah boleh ada, ada cerita sikit mentality pemenang. Kalau semua orang jolok diangkat, tak jadi apa lah. Ya betul. Tu yang jadi dekat dengan Marquez tu, sprint race tu. Dia tak nak bangun juga. Itu pun antara strategi juga sebenarnya. Betul. Dia dah tahu law sekarang macam ni. Okey. Lantak lah, kacing lah. Sekejap lagi kena drop position dah kena. Dia pandai memanipulasi law perlumbaan tu. Betul. Cuma Acosta kalau kita rumuskan pada race kali ni, pada aku dia satu rider yang pelan-pelan kayu untuk main race lah, sprint lain untuk pelan-pelan kayu. Sebab dia mula pada belakang. P6 pelan-pelan build up, potong, kejar, potong, dapat P2. Nak kejar Bezeki tak boleh lah kan. Jauh sangat. Tapi ada tapi dia. Ada tapi dia. Orang ada netizen komen lah. Kalau Marquez punya tayar tak pecah, dia orang cakap Raul tu dia memang mesti dapatnya. Adakah dia dengan Acosta, dua-dua alien ni akan fight
macam mana sprint semalam. Oh, boleh jadi sebenarnya. Boleh jadi juga. Dua-dua ke kepala. Dua ke kepala. Tak menang. Tak nak kalah. Kalau benda tu terjadi, kita dapat lihat satu race yang satu aku rasa yang lagi panas lah orang kata. lagi panas. Apa pula law nak keluar lepas ni tak tahu lah. Kalau jadi. Okey, cerita pasal Honda pula. Okey, Honda. John May. Pergi berapa tadi? John May? Finish. John May DNF DNF. Tapi awal-awal ada nampak. Ada. Dia ada top 10. Nampak dia. Dia only Honda. Dia only Honda. Zarco dengan Diogo belakang. Satu lagi Honda, Luca Marini biasa lah. Luca Marini ni dia tak sesuai lumba, dia sesuai buat testing je. Dia lumba dia tak boleh, dia test je dia boleh. Dia lumba dia macam aku orang pergi lah. Sebab dia jenis rider yang cakap tadi, orang selak dia angkat. Orang selak dia angkat. Dia tak ada sifat kepala. Tak nak bagi ruang, tak ada. Dia selak dia angkat. Marini ni pada aku dia tak boleh race punya orang. Dia jadi test rider okey. Bagi feedback. Honda excited juga aku tengok masuk top 10 tu. Cakap boleh tahan Honda kali ni kan. Boleh tahan ni. Macam John May pun perform elok. Dia ikut mungkin lah aku tunggu juga last 5 kot dia nak pounce kan. Tiba-tiba nampak dekat timing screen tu jatuh. Jatuh pula ni. Masa tu dah Alex Marquez dah jatuh. Dah start jatuh kan. Tiba-tiba tengok John May pun jatuh. Ingatkan jatuh. Rupanya statement dia tadi supplier problem. Aku ingat supplier problem. Ini meniaga apa? Tapi dia tak nak sebut. Punya tayar dia pun pecah juga. Betul. Tayar Honda pun pecah juga. Marquez punya tayar pasal tayar pecah ni hari ni 2 biji betul. Pendapat rider apa sebab? Pendapat aku lah, aku rasa mungkin tak tahu lah, cuaca Thailand pun terlampau panas. Suhu track boleh pergi maksimum sampai 50 darjah Celsius. Boleh jadi pressure angin tak kena dengan cara riding diorang ke. Sebab lain cara riding, lain rider lain cara riding. Mungkin lah sebab tu, sebab panas kan. Mungkin dia orang biasa dah Europe pun tak ada nak panas macam ni. Dan Thailand pun kita tahu memang panas gila. Macam kita ke Thailand panas lagi aku rasa. Panas lagi. Orang ajar Thailand lah. Okay. Sebab tu lah tayar boleh meletup. Boleh jadilah. Tapi David Tadozzi cakap itu pasal curb. Dia cakap pasal curb tu terlalu tinggi sangat. Tapi kalau pasal curb tu terlalu tinggi, macam mana boleh lulus untuk race situ? Itu satu. Motor 2, Motor 3 semua kau pakai track yang sama. Tak pecah pun. Sebelum ni kan ada track walk. Takkan track walk tu dia orang tak tengok, tak bagi tahu. Masa test pun takkan tak. Orang kata ni benda nak jadi. Ataupun dia saja nak bagi kambing hitam. Sebab rim macam sini tu, rim macam sini yang Marquez pakai tu, kalau korang rajin korang google lah tengok berapa harga. Korang try google tengok. Boleh beli separuh rumah tau. Tak. Rim tu depan belakang aku tak silap aku harga ringgit Malaysia dalam 60-70 ribu. Tak, 60 boleh bayar down payment apa? Alphard. 60 ribu 70 ribu. Rim macam sini tu Force macam sini first. Bukan beli spare part punya. Bukan rim 3 batang 5 batang. Bukan pucuk. Bukan. Macam sini Force boleh pecah bengkok. Takkan disebabkan curb. Itulah. Kalau nak kata curb, ada ke rider lain yang langgar juga curb? Ya kan mesti tutup itu curbnya. Tak banyak sikit mesti kena punya. Tapi boleh jadi. Mungkin boleh jadi rim tu antara shift malam. Okey. Shift malam punya barang selalu macam ni lah. Maksudnya dalam 1000 ada satu buat hal lah. Kena dekat dia pula. 2 biji pasal ni. Problem. Boleh jadi tayar tu pecah dulu baru kena curb. Betul. Tapi dia sebab yang Marquez tu dia terkeluar dulu betul. Mungkin waktu sebab terkeluar itu pun dah terkeluar pun nak bawa lagi tu. Boleh jadi tayar tu mungkin dah kepis sikit ke tu, yang dah sampai dah overshot. Lepas tu lagi cepat lagi tu kan. Tu bila dah turun, langgar pula lagi ke tu, jadi pecah tau. Tapi ni pecah terus macam aspal tiup pecah tercabut terkeluar pada rim. Macam tu dia pecah tau. Tak logik lah benda ni. Korang kena bayar aspal pula dah. Sebab tak pernah tengok lagi. Aku tak pernah tengok MotoGP sampai terkeluar tayar macam tu. Ini antara rim yang terbaik di dunia dan tayar terbaik di dunia tau. Betul. Macam mana boleh jadi macam tu dalam koinsiden yang sama? Betul. Ini 2 biji jadi isu ni antara Ducati dengan Michelin ni.
menurut Michelin, Piero Taramaso cakap the big factor is due to high temperature. Habis yang lain tu, race tu kat Alaska ke apa? Itu pasal track yang sama kan. Si malam lah. Tapi Raul daripada tahun lepas ujung-ujung kita dah nampak lah. Dia dah sampai ke depan. Dah sampai. So tahun ni dia dah sampai depan. Dah tak ada terkejut sangat lah. Daripada tahun lepas pun dah expect, oh Raul dah sampai. Raul dah matang. sampai. Dah kata tempoh matang dia dalam MotoGP tu dah sampai. Awal season ramai dub Raul cakap, ini Raul last season lah. Lepas ni kena aku pun rasa macam tu. Tahun depan tak ada Raul ni. Itu yang Manu Gonzalez konon-konon kasih try nak ganti tempat Raul. Tapi ada politik dalaman sikit. Cerita senyap-senyap pakai mikrofon. Ada juga. Nak cerita senyap-senyap pakai mikrofon. Bapak Raul ni seorang jutawan hartanah di Spain. Baru aku tahu. Dia orang cakap rumours lah. Tak tahu betul tak betul. Bapak dia ada fund sikit dalam track house racing. Tapi sembang pasal fans ni memang ada pun dekat Malaysia, benda-benda macam ni. Beli slot beli slot sudah biasa. Memang ada lah. So ni kalau dalam Cat Against Steel mana cakap siapa ada wang dia punya. Ini semua wang semua sudah biasa. Apa ingat apa budak-budak Rossi tu dapat slot dekat dalam motor tu semua sebab talent lah? Tak ke? Tak ke? Dunia ni kena ada dua. Ada talent. Kalau tak ada talent ada duit. Betul. So dalam track house tu dengar-dengar ceritanya memang bapak dia ada fund sikit untuk kekalkan dia. Dengar cerita tu dari mana cerita tu? Sebab nanti orang tanya, abang dengar cerita dari mana ni? Ini cerita daripada wartawan Itali punya. Direct tadi baru WhatsApp dia. Dia WhatsApp bahasa Melayu. Ni daripada Itali punya. Cerita ni last year lagi. Bapak dia memang ada fund duit sikit dalam track house. Di waktu Pitbull nak jual share dia. Tahu Pitbull kan? Tahu. Pitbull owner team tu dulu mula-mula. Pitbull penyanyi tu tahu tak? Dia dah ada fund duit sikit dalam tu untuk kekal kat anak dia sehingga habis season. Dia orang cakap after this season last year, which is last year, kalau anak dia masih tak perform, track house boleh buang anak dia. So dengan jaminan wang bapak dia letak tu lah yang dia boleh stay sana. Betul tak tahu lah. Itu Itali punya cerita lah. Saya kasih sampai saja. Tapi benda ni dah lama berlaku lah dalam racing world. Normal lah. Berapa beli slot sudah biasa. Beli slot sudah biasa. Tak boleh nak sebut lah nama-nama rider. Aku tahu nama-nama rider Malaysia tapi tak boleh nak sebut. Nanti kena kecam aku. Rider Malaysia pula? Ada. Dah cerita lama-lama punya. Tak payah cerita lah. Biar. Beli slot dah biasa lah. Kalau nak tahu kena komen. Nanti kita buat next video. Which is tahun ni kita harap kita tak akan dapat tengok lagi Ducati Cup. Ducati apa? Marquez Cup. Ducati Cup. Boring lah. Kita harapkan tahun ni. Tapi konon lah Japanese manufacturer kasih wake up sikit. Mana ni? Okay lah, Yamaha tak boleh lah kata. Terus terang aku cakap, Yamaha memang this year tak boleh lah. Data tak cukup. Betul. Setahun baru tahun pertama, ibarat ni tahun pertama dah. Ya, okay, macam reset balik lah. Reset balik. Betul. Tahun depan nak reset lagi. Pada aku stupid sebenarnya. Baru lagi 850cc. Pada start daripada zero juga. Pada aku benda tu stupid. Tapi sebenarnya tahun depan lagi shock sebab semua start dari zero. Ya, kira the whole dari game situ kita boleh tahu manufacturer mana yang lagi kata lagi advance lah. Dan rider mana yang lebih bersedia menerima perubahan baru. Tayar dah lain lah. Betul. Elektronik dah lain, winglet dah lain. Tayar Pirelli tahun depan kan? Tahun depan Pirelli tak ada ride height device. Pirelli Diablo Rosso kot. Pirelli apa tak tahu lah. Pirelli memang nama tu tak. Yang pasti bukan Angel Scooter lah. Angel Scooter tak mungkin lah. So tahun depan tahun ni kita dapat tengok mungkin persaingan yang lebih seronok untuk kita tengok. Dulu aku terang-terang cakap tahun lepas aku tengok kalau buka TV adik-beradik duduk depan aku tutup je. Ya, boring. Dah tahu Rizal. Dah tahu Rizal. Tengok starting 1 lap 2 lap. Dah tahu lah siapa. Dah tahu 2 lap. Siapa nombor 2. Nombor 3 je tak tentu siapa lagi. Kalau dah first 5 lap dah buka gap 5 second, nak main apa? Boring. Nak main apa kan? Tutup TV je. So tahun ni harap kita dapat tengok Bezeki dalam picture. Martin pun dah sampai. Martin nak tengok juga. Raul pun kita nak tengok. Harap Juan May boleh kacau sikit. Tolonglah kacau John May. Kalau John May tengok yang video ni tolong lah. Dan kita harapkan juga alien muda. Itu antara watak jahat lah boleh kata. Watak jahat dalam siri ni yang kita perlu. Kalau semua watak baik je tak syok ke. Yang satu watak jahat sebab dia yang membuatkan dia ni macam ada satu persona watak jahat pada aku lah. Dia pakai KTM. Betul.
dia bukan Italian macam Aprilia, Ducati Italian kan. Dia pakai KTM. Okay lah, tak nak pakai KTM, panggil Bajaj lah. Bajaj. Sebab Bajaj sudah beli KTM. Cerita dia, kalau pada aku lah, Acosta ni punca tahun lepas dia macam hilang-hilang sebab KTM tak ada duit. Betul kan. KTM masa dah lelong, KTM nak lelong, tak ada duit. Betul. Sampailah ini Bajaj India beli. India beli. Dan masa tu dengar cerita Bajaj nak terminate racing. Bajaj tak minat pun nak racing. Bakar duit kot kan. Baik lah, racing ni macam mana Pit Byrer KTM tu pergi deal dengan India ni, teruskan juga racing with certain allocation budget saja. Tak boleh nak tambah tiba-tiba half season nak tambah, nak beli fairing baru, engine baru, semua tak. So masa tu aku start agak kacau kepala. Tu yang dia macam kejap-kejap nak sign dengan Honda, tiba-tiba dengar kata Rossi nak colik masuk. Dia pun berbelah bahagi nak masuk VR46. Kononnya Rossi punya agenda to stop Marquez untuk menggunakan Acosta. Sebab Acosta dia je yang boleh, antara yang nak fight yang dengan boleh. Marquez. The only weapon yang Rossi nampak pada masa tu ialah Acosta untuk stop dia daripada menjadi 9-time world champion. Betul. Dia tak nak. Sebenarnya dua ni ada ego masing-masing. Ni dua alien kan. So dia ada macam fikir nak ambil Acosta, tendang Morbidelli supaya dapat stop Marquez from the 9-time world champion. Lepas tu dia kacau kepala tau. Sana bagi berapa, sini bagi berapa. Dah tak fokus on racing dah. So lepas dah India dah take over, dah finalize budget kita gini. Dah ada new parts coming, testing ada part baru, ada nampak progression, dah nampak okey semua. Kepala dia dah start okey. Dah bila aku nampak, dia nampak dekat Sepang test punya result, aku nampak aku start datang ni. Tapi kalau nak kata kita improve banyak pun tak juga, sebab rider lain tak jadi. Betul. Dia seorang je. Betul. Maknanya memang betul dia lah alien tu. Dia lah betul. Sebab kalau tengok pada riding, Acosta dengan Marquez ni, pada aku riding dia dua-dua jenis sama. Jenis kasar. Betul. Dia bukan Mr. Smooth. Leo. Dia bukan Mr. Smooth macam mana Viñales, macam mana Benaya, macam mana Lorenzo. Ini Mr. Smooth. Motor dia diam, entry-nya sopan. Ini masuk braking pun lembut. Lembut. Dia punya whole shot tu keluar tu dia punya tu long shot dia tu memang lain macam. Acosta dia jenis rider kasar. Bila rider kasar ni dalam KTM, dia dengan Binder je. Viñales lembut. Viñales pun smooth rider lah. Bastia pun lembut, rider lembut. So dia tak boleh buat macam mana Acosta buat. Itu salah satu puncanya. Mungkin bagi rider kasar dekat sana, sebab karakter KTM ni engine memang kasar, memang agresif. Sebab tu yang dia orang tak boleh bawa. Aku rasa lah nampaknya macam tu. Aku nampak benda tu juga. Sebab masa Enea bawa Ducati Undergrass ni, engine motor tu lembut punya jam, dia boleh fight kat depan. Itu yang promote dia pergi factory masa tu. Dia bawa KTM tak ada tu ke? Tak ada terus. Lain karakter lah. Lain karakter. Selaku rider lagi faham lah, betul. Aku pun pernah bawa Ducati 2 tahun. Tak ada. Okay, cerita pasal tayar. Toprak, back to Toprak tadi. Dekat WSBK guna Pirelli. Sampai dekat ni tukar Michelin. Okay, hang pun pernah mengalami satu fasa di mana perubahan-perubahan tayar dalam carrier pemotoran, race semua kan. Tukar brand je, apa rasa dia? Tukar brand kacau mental. Kacau mental. Tukar brand kacau mental. Sebab tak tahu, kadang-kadang tayar ni dulu sebenarnya sama bagus, tapi sebabkan mental kita brand lain, bawa dia jadi feeling tak sama lah. Setengah tayar kita boleh bawa kasar letak. Setengah tayar ni dia grip juga, tapi cara bawa dia, cara letak, cara on dia lain. Itu yang Toprak ada cakap baru ni. Dia kata dia waktu test ke tak silap aku, dia ikut Jack Miller, baru dia faham kat mana limit motor ni. Waktu dia sama-sama dia tak faham limit kat tayar tu kat mana. Dah ambil masa. Dia pun cakap dia kena crash dulu, dan crash juga akhirnya. Dia kena crash dulu baru dia faham. Crash masa sprint baru ni. Masa sprint dia crash. Tadi dia finish P17 final race tadi. 17. Alah. Depan Miller Depan Miller. Miller tu satu je lah rider yang dia potong.
Mana ada dia potong orang lain. Ellie tak last lah. Okey lah, tolak lah jatuh adik-beradik makan, tolak jual mi tayar pecah. Jadi ada 20 lebih. Dapatlah 17. Mana dia potong orang. Macam gua Tararu cakap, dia dah lama tak potong orang. Betul. Orang je potong dia. Dia dah lama tak potong orang. Tapi betul cakap lah, Yamaha tahun lepas pakai inline lagi perform pada Yamaha tahun ni pakai V4. Betul. Kau dulu cakap alah, tukar je V4 baru boleh gigit Ducati. It's not about engine je. Ya. Elektronik macam mana? Ya, lain semua. Geometri macam mana? Betul. Fairing Assist pun mesti lain. mesti lain. Semua benda lain. Swing arm pun semua lain. So engine dah V4 lah. Kau kata Ducati laju sebab engine V4. Engine semata-mata lah. Habis yang lain macam mana? Masa gua Tararu pakai inline 4 Orang yang cakap apa pakai V4 laju. Itu tahu apa jenis budak sekarang buat suku modified gila babi Ford mati. Tapi laju. Ford turun habis bang. Tak main ni, tak apa bang. Sejujurnya aku menyampah tengok motor dengan aero-aero ni. Geli juga. Macam over lah. Over lah, macam bring back lah motor yang lama macam zaman Casey Stoner semua. Bukan nak menidakkan teknologi, tapi kat situ baru kita nampak rider punya skill lah, full potential dia. Kita nak tengok full potential rider dengan teknologi elektronik tak berapa banyak macam sekarang. Itulah sebab antara salah satu sebab kenapa Casey Stoner retired. Dia tak nak lumba engineer dengan engineer. Dia nak lumba rider dengan rider, motor dengan motor. Bila dah masuk ini Wengler lah apa benda semua, dah jadi race between engineer dengan engineer. Engineer mana bagus, engineer mana bagus. Nak dapat engineer bagus, mestilah menggunakan banyak duit. So dia back to the square. Which team banyak duit, dia akan duduk depan. Itu je lah. Betul. Japanese manufacturer tak nak invest banyak, tapi Yamaha agak bodoh juga ambil jalan tu. Itu lah patut diorang maintain je enjin lama, habiskan je 1 tahun lagi yang penuh dengan dengan penuh kekalahan ke apa ke. Next year kita buat baru. At least kalau enjin tahun lepas pun tak ada seteruk ni. Betul. Ada juga top 10 pun kadang-kadang tengok. Betul. Sedangkan manufacturer lain dah step up. Ducati step up sikit. KTM pun step up sikit. Tapi KTM nak fight dengan Ducati Aprilia ni hanya Acosta je boleh buat. Yang paling nampak Aprilia. Aprilia ketara. Paling nampak. Kalau ingat balik lah Aprilia pada zaman siapa tu? Scott Redding. Oh, parah gitu. tak boleh bawa langsung. Macam apa benda motor ni, tak payah ada lah kan. Dengan time tu suspension out. Engine pun out, rider pun out, motor pun buruk. Macam mana nak bawa? Sekarang antara yang top 1 tau dekat GP yang dulu tak pandang. Sekarang orang semua duk sanjung. Dah start sebut-sebut lah. Macam dulu boleh kata track house tu macam cukup koram lah. Cukup koram. Sebelum track house tu lagi zaman si Razlan tu apa RNF Aprilia tu. Siapa rider dia, Oliveira dengan Raul lah masa tu. Raul. Betul-betul masa tu orang cakap cukup koram je lah team ni, tak ke mana pun. Tengok sekarang kat mana. Okay, semua kita dah cover dah. Panjang cerita lewat berapa minit sejam lebih. Cerita asal 40 minit. Sekarang sudah jadi sejam lebih. Tengok pumpang mari, pumpang mai. So kalau korang ada benda yang nak kita bahaskan lagi, topik-topik hangat, komen dekat bawah bagi idea. Kita akan masukkan kat next video lah. Korang nak suka cerita pasal gosip perpindahan ke, nak cerita pasal teknikal belakang punya cerita rider pun boleh. Kadang tak semua orang tengok MotoGP ni tak tahu background rider, balik rumah apa dia buat, apa kita tak tahu kan. Betul, tapi benda ni tak semua orang tahu. So kalau nak tahu lebih pasal racing ke, nak tahu lebih sebab cerita background what happened sebelum race ke, ataupun apa-apa saja, letakkan komen, InsyaAllah kita baca. Jangan lupa follow our social media, follow our YouTube, like, comment, share, kasih semua. Like, comment, share, bluetooth, infrared semua pakai. Oh lama. Share selagi boleh. Selagi ada kan saluran share kan. Benda ni bukannya benda yang tak bagus kan. Benda tak bagus korang share pula. Okay, ini semua benda yang bagus korang share dekat seluruh komuniti dua roda kita supaya benda ni ramai orang tahu kan. Kalau ada apa-apa yang tak betul, tegur lah kita orang. Kita orang ni bukannya perfect mana pun. Betul. Okay,
See you next episode. GP Brazil lagi berapa minggu? Sebulan 3 minggu lebih kurang. Lepas raya lah senang cakap. Lepas raya nanti kita keluar satu lagi. boleh. Race baru ni Toprak puasa tau. Tak, dia cakap tak puasa. Dia mesej aku dah kata dah. Dia mesej aku. Ya, dia kata. Dia kata dah puasa. Tak, pada aku Dia kata dekat media tu dah kencing lah. tak, pada aku benda gitu tak payah declare pun tak tahu ke. Nak bagi declare sibuk, nak bagi tahu puasa tak puasa dah. Tak, sebab aku rasa risau yang dia tengok ni ramai yang tak puasa ni. Kau orang yang tengok ni puasa yang tak puasa. Dan bagi kita satu lagi antara sekarang ni dekat grid MotoGP Toprak antaranya salah satu rider Muslim Islam yang ada dekat grid selepas Hafiz Syarin dah dulu. MotoGP lah. Betul. MotoGP betul. Yang Moto2 tak ada. Oncu bukan Islam. Betul. Oncu tak Islam. Selain Moto3 Hakim Dennis lah. Beda. Betul. Beda. Lagi pasal MotoGP lah. Peringkat tertinggi dalam dunia untuk sukan motor. Okay, jangan lupa next episode GP Brazil 2-3 hari selepas race Brazil. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get Finnegan, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim.